Ni dia hotel dia stay. Gunakan tangga guys. Hai guys, kali ini saya berada di Kapit dan ini adalah bilik hotel di Kapit yang bernama The Stay. Ini adalah bilik saya 205 dan bilik kita malam ni yang kita menginap di Kapit. So ini dalam bilik dia. Seperti biasa, masuk-masuk saja kita akan berjumpa dengan tandas. Ya, inilah tandas. Okey. Bilik hotel ni hotel baru, so tandas pun masih lagi clean, cantik dan juga teratur lah kan. Peralatan semua masih baru. Okey, semua masih tidak ada lagi cacat celah dan dia punya sinki pun kecil ya, sesuai lah. Cermin pun dia bagi sekali. Okey, cuma cermin dia ni cermin lama sikit, tompok-tompok dah tu. Okey, dan tempat gantung pakaian pun sesimpel yang mungkin, gunakan hanger dan juga penyangkut pakaian, dan meja untuk buat kerja apa semua pun ada disediakan bersama kalender untuk kita tengok tarikh hari ni 4 hari bulan 5, dan dia sediakan sekali selipar untuk kita gunakan ke tandas ataupun tidur lah. Okay. Dan cermin untuk majlis bersolek, tong sampah, kursi lagi satu untuk meja solek. Okay, dia ada di sini dinamakan apa ni ya? Leon. First time dia tengok. Ada bunyi guys. Dia pun bagi kita dengan minuman untuk di bilik ni, dengan kopi jenama Top Coffee, Top Instant Coffee. Pertama kali saya dengar. Mungkin daripada ada logo halal daripada mana ni? Selangor guys. Okey. Kopi, 2 kopi dan juga teh yang nama Top sekali. Okey, nama Top dan juga gula lah, dan juga ada bagi sudu dan gelas, 2 gelas. TV dia nama Xiaomi. Ada sini antena dia, kecil antena tu. Okay, dia bagi iron sekali dengan dia punya board sekali. Aircon menggunakan panel yang melekat di dinding, controller dia. Aircon pun masih baru, dia nama Panasonic. Okay, so katil dia ada 2, single dan juga queen. Bilik ni kita dapat dengan katil 2 queen, ada 2 katil iaitu queen dengan single. Lampu atas tu boleh try. Kita lampu atas ni, kita cuba ni kawalan tu lampu ni. So kalau tidur kita boleh matikan lampu lain dan pasang lampu ni lah. Okay, di sini ada perabot untuk kita letakkan telefon untuk sambil cas dengan power supply di sini ya. Okay, bagus jugalah, dekat. Okay, itu sahaja, dan kita lihat view dia sama ada di belakang bangunan ataupun tidak. View dia di hadapan jalan raya. Di depan tu jalan raya. Hari ni ada sedikit hujan dan malam. Depan jalan raya utama lah. Okay, ini adalah view dia, pemandangan luar dia. Kereta parking di bawah, depan tu ada kereta lalu lalang, depan tu sekali ada restoran. Okay, so ini adalah suasana ataupun gambaran keseluruhan bilik hotel The Stay yang ada di Kapit. Baru dia buka guys.
Jadi sesiapa yang ada di Kapit, bolehlah cuba hotel ni. Agak selesa, memang selesa, dan berbaloi dengan wang. Dengan harga RM120 kita dapat satu queen bed, satu single bed, berbaloi. Okey, kalau ada family ramai, boleh muat ni. 5 orang boleh muat. Boleh. Okey, sekian, terima kasih menonton. Terima kasih guys.